Untuk yang darah O, yang selama ni ramai duk komen saya darah O, darah O, darah O, darah O. Cuba baca komen ni dan you all tengok ni, dia kata selepas hari pakai pun dia nampak kesan. Bagi saya personally, produk ni you all pakai immediately, kesan dia yang seawal mungkin yang you nampak ialah ni, nampak tak? Tengok ni, saya bagi you tengok. Tengok kulit saya. Tengok ni, kita pakai dia. Dia punya pekat ni, okey, meledak, especially untuk orang yang ada jerawat dengan kulit kering. Instantly you all akan notice kulit you all memang glowing. Nampak? So kalau you all nak kulit yang lebih glowing, okey, lepas tu bebas jerawat melasma, you all kena try ni. Walaupun ramai orang kata darah O tak menjadi, darah O tak menjadi, okey, tetapi ni ada orang yang darah O yang dah komen. Nampak tak? Saya nak bagi you all tengok kulit saya, up close and personal. So bagi yang selama ni duk risau sangat dan you all tengok harga dia tengah murah sekarang, berbaloi kalau you all cuba. Dan bagi kita yang ada masalah melasma, kulit kusam dan juga pori-pori yang terbuka, untuk 40 ke atas, please pakai satu tiup ni, habis buang untuk cepat kesan. Malah saya dah start pakai kat tangan saya. You all tengok, harga dia murah, kita pakai kat tangan juga. You all akan nampak kesan dia. Nampak tak selama ni you all komen tangan saya? Nampak tangan saya pun dah okey. Apakan lagi dekat muka kita. Muka bila kita pakai, kita tak guna apa-apa. Tangan sekali kita basuh pinggan, kita pergi bilik air, semua benda pancok, semua kita duk pakai semua, kita akan kena juga. Kita sedangkan pakai sehari 2 kali, tapi nampak tak kesan dia. So kalau you all nak dapatkan di beg kuning, bagi orang yang selama ni duk risau dia darah O, takut tak berkesan, yang satu, harga dia berbaloi kalau you all nak cuba. Nombor 2, tu orang dah komen, dia sendiri darah O, dia dah nampak. Dan instantly lepas you all pakai, you all akan nampak kulit you all glowing. Yang tu yang terus you all akan nampak meledak dia. Dapatkan di beg kuning sekarang untuk kulit yang kita nak dia getting better. And the most important thing, kita jangan give up bila nak cantik. And apa pun yang kita nak buat dalam dunia ni, nak dapat result, kita kena istiqomah, bukan istirahat. Bukan pakai sekali, lepas tu expect everything miracle. Dan kalau boleh, habiskan satu tiup, fokus pada tempat yang perlu kita nak buang, iaitu jerawat dan melasma, apakan lagi kulit kusam. Saya letak sekarang di beg kuning, dapatkan sekarang. Assalamualaikum.